acara untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Saya Anak Malaysia. Izinkan saya memberi maksud anak Malaysia terlebih dahulu. Hadirin sekalian, anak Malaysia bermaksud seorang yang dilahirkan di negara Malaysia. Anak Malaysia juga adalah dan salam Malaysia Madani. Sejumlah kasih diharapkan tulis buat pengaruh acara. Barisan hakiman yang adil saksama, pastinya warga penting yang penting. Rakan-rakan perjuangan dan tidak hadirkan masalah yang berkaitan dengan alam. Sebenarnya masalahnya ini buat peneraja acara. Barisan hakiman yang adil bertanggungjawab pula ialah satu amanah yang dimiliki seseorang. Bersama pula membawa erti melakukan dan bekerjasama. Sedangkan hasil secara terlibat menerima acara, barisan kehakiman yang ada sama pastinya warga pendidik yang bermisi, rakan-rakan kawan, mengawasi dan memelihara. Manakala alam sekitar pula merujuk kepada apa sahaja yang melindungi manusia. Tanggungjawab pula adalah satu amanah yang perlu yang saya hormati. Barisan kehakiman yang ada sama pastinya warga pendidik yang bermisi, rakan-rakan perjuangan dan sidang hadirin yang saya hormati. Tanggungjawab kita bersama. Seoleh itu, sebelum didapati dan memelihara, manakala alam sekitar pula apa sahaja yang dapat dilindungi manusia. Tanggungjawab pula sebagai penegak yang menjaga masa dan lingkungan. Dan seterusnya, hari ini